Assalamualaikum semua. Kalau hampa main ke Satun kan, apa nak makan paling sedap ni, lagi aku lah hampa main kat Kontom. Kontom ni memang puli makanan orang Islam buat lah. So dekat sini memang makanan dia memang menarik lah kan. Kalau kita nak tengok dekat sini, kau boleh tunjuk hampa makanan-makanan dia yang memang A+ lah bagi aku kan. So ini contoh dia makanan orang dulu-dulu lah kan. So kita makan ni rasa dia memang sedap bagi tahu hampa. Aku boleh tunjuk apa dia punya ni dia main environment lah kan. Dah depan ni dia ada macam yang sungai kan. Sungai dah. So kat sini dia sediakan siapa nak berkayak pun ada dekat area ni. Kat situ dia ada jambatan sikit lah. Sungai dia banyak macam mana ni kau makan kat sini kau tengok ramai tak ramai orang makan. Makanan tempat yang disediakan untuk makan tu memang cantik lah, selesa bukan kat sini. Dia tengah ada buat renovation kot kat sini. Nak cantik dia punya kedai. So ini dia punya makanan pagi, sarapan pagi. Tengok kat sini ramai orang Siam mari main makan kat sini. Kebetulan kami yang satu family lah yang geng-geng orang Malaysia. Ini makanan pagi lah. Ni pemanis lah, pemanis. Ni kuih sagu. Pemanis dah tinggal tak banyak lah. Ini aku makan tadi. So kalau mana dia punya hotel. Ni dia punya ayam. Ni makanan bihun sup kan. Sup dia dengan sup dia pedas sikit dia bagi tahu. Lepas tu ni lah tempat dia punya kafe dia lah. Okey. Pantun 6. Restoran Pantun 6 ni. Dia sebelah Satun lah. Area dekat dengan Satun. Kawasan menarik lah kat sini kalau apa nak lepak. Nak kena kawasan yang damai kot bagi aku. Relax fully lah ada kat sini. Tempat-tempat makanan pun selesa kat sini. Okay. Ni kawasan penyediaan dia lah. Okay. Kafe penyediaan. Luas lah kat sini. Okay. Alright. Ni dia main kedai. Restoran dia Pantun 6 contohnya. Okay, minuman kafe pun ada kat sini dah. Kopi. Lepas tu dia sediakan untuk kayak lah. Bagi siapa yang nak berkayak apa lah, kau boleh kat sini dia punya charges untuk kayak lah. Ni asing lah. Kau kena sewa lah kat sini. Kalau hampa mai by dengan syarikat, mungkin included kot masuk benda-benda ni semua. Okay, so ini dia punya kedai-kedai lah. Kedai-kedai yang ada dekat dengan sini. Ni kedai. Okey, runcit lah, ada runcit kat sini. Ada runcit. Okey, kedai runcit. Okey, nak tengok kat sini lah. Orang yang mai berkayak. Mai, contoh dia lah. Okey. Tu. Adalah sebelah hati pun dah kat sini, sebelah hati. Okey, ni kawasan ya untuk sarapan. Mungkin dulu kecil kot, ni dia tambah kat sini jadi besar. Progress lah. So ini dia punya chalet lah. Okay. So ni dia layak lah. Ni chalet lah kat sini. Chalet dia pun okey lah, kami tidur pun okey. Bagi aku cantik lah. Alright. Okay, travel business matching B2B, okay, Thailand Malaysia. Ni 19 ke 21 Ogos 2025. Bulan lepas dah. Okay. Ni dia punya email. Okay, email tc2f1@gmail.com. Kalau apa nak tanya, boleh tanya kat sini. Ni dia punya chalet lah. Okay, chalet dia pun menarik lah. Yang ni dia punya ballroom kot. Ni ballroom masa aku ni sebab dia kawasan terbuka sikit ni ballroom. Ni dalam ni ballroom. Okay. Ni dia punya apa?
Pontoon Ecotourism. Okey. Kawasan ni damai lah. Tak ada lah kawasan macam town area lah. Dia bukan town area. Kalau nak main ni kira untuk nak tenangkan fikiran, memang best lah kat sini. Kan? Kawasan dia pun okey. Fine lah, fine kat sini. Baik. Boleh tunjuk apa sikit lah kat sini. Okey. Kalau ada idea apa nak main, aku galakkan kat kau kat sini lah. Okey. Okey, kalau ada apa, sila mai kat sini. Cadang kampus. Lukman. Tapi nama aku dah kali ubah. Jack. Tak ada orang boleh pakai yang kau tak pun. Jack. Orang nak cari penghujung. Tak ada dah ni. Lepas ni tak ada lah. Ha? Habis Jack tak ada lah. Abang ni kopi dah teh lah. Dia minum kan? Laki-laki zoom. Ya, sayang. Kena makan sikit. Assalamualaikum semua. Ini pada dekat Putunam. Ini dekat makanan dia. Memang menarik kita orang tu. Putunam tu. Dia punya bunga apa-apa lah. Masih berat dalam kopi ni. Kau nak main pemain kat sini. Main kat dengan Thailand. Buat lemak ni. Okey. Okey. Assalamualaikum semua. Kalau hampa mai Thailand, daerahnya hampa mai dim sum Cambura. Punya ramai orang Malaysia mai kat sini. Okey. Ramai makan macam-macam jenis. Okey, confirm halal kat sini. Tu daripada hujung tu sampai ni hari tak cuti ni, hari biasa. Tu pun penuh. Okey, mai-mai weh, macam-macam jenis. Assalamualaikum semua. Kalau hampa mai dekat dengan kedai dimsum Cambura ni, so yang ni dimsum yang kau buat lah. So entrance hampa masuk tu, ya daripada hidang siap dah sebelum masuk ke dalam restoran. Okay. So antara dimsum dia, dia beritahu hampa sampel tak sampel. Okay, kau boleh pilih kat depan ni. Dia tahu masuk makan dah. Okay. So yang ni harga dia 35 baht. Okay. Okay, ini dia punya dimsum yang apa nak cari tu dah. Warna dia pun dia macam-macam warna ada kat sini. Okay. So siapa yang suka dimsum, ya. Komen